Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Apa khabar? Aku harap hampa semua sihat dan paling penting happy selalu. Terima kasih banyak sebab hampa masih lagi sudi datang jenguk setengah tengok channel aku yang tak seberapa ni. Dah lama dah kita tak jumpa. Lebih kurang kalau tak silap aku 3 minggu lah kot, lebih kurang. So untuk tempoh 3 minggu tu aku masih lagi datang ke kebun. Cumanya aku tak dapat buat video sebab macam biasa cuaca panas, handphone aku buat high. Jadi untuk menyenangkan aku buat kerja, aku tak ada lah buat video untuk hampa untuk minggu-minggu yang lepas. So untuk hari ni aku berpeluang nak share dengan hampa satu video pendek. Sebabnya hari ni cuaca agak mendung dan aku tak pasti mendung yang nak hujan ataupun tak, sebab tengok awan pun banyak, cuma awan tu dia dah mula start gelap-gelap sikit. Jadi sebab itulah video kali ni insyaAllah aku boleh buat dan berkongsi dengan abah. So untuk hari ni aku cuma nak berkongsi satu alat baru yang mana aku gunakan untuk kebun. Yang biasa kalau alat baru ni aku panggil toys, mainan. Aku punya toys untuk kebun ni sebab toys ni aku akan selalu guna lah. So untuk toys ni yang syoknya design aku sendiri bersama dengan sahabat karib buat masa ni ChatGPT. So hasil perbincangan aku dengan sahabat karib tu, maka terhasillah satu design untuk kebun aku. Dan untuk ni aku terpaksa upah orang buat lah, sebab aku tak ada kamera langsung untuk buat benda ni. Jadi terpaksa upah orang buat. Dan rezeki aku member dekat office dia memang ahli dalam projek ni, jadi aku minta tolong dia dan dia bagi harga kawan-kawan lah. Aku rasa kalau kata hantar dekat luar, hantar kedai, tak akan dapat harga kawan tu. So hampa mesti tanya benda apa, toys apa yang aku bawa pula kali ni. So saya aku tunjukkan apa. Tapi sebelum tu toys ni sebenarnya aku cedok sikit daripada YouTube Vietnam ataupun Thailand. So aku olah sikit untuk bajet yang aku ada sekarang, dan aku olah jadilah bentuk sekarang ni. Tapi macam mana pun toys aku ni dia ada sedikit kelemahan. Macam mana pun aku dah dapat atasi kelemahan tu dengan tambah sedikit modify sikit. Maka daripada kekurangan tu pada aku dia dah jadi sempurna lah. Cuma bentuk sajalah yang tak cantik. So tak nak cakap banyak, jom aku perkenalkan apa toys baru My Kebun. Jom. Ok, sekarang aku nak share dengan apa toys baru yang aku cakap tadi tu. So mungkin sebahagian daripada hampa akan kata, alah benda ni pun nak share. Tapi pada aku benda ni sangat-sangat bermakna lah. Sebabnya aku design sendiri, jadi pada aku memang berbaloi sangat-sangat. So tak nak cakap banyak, jom aku tunjukkan apa toys yang aku cakap tu. Ok, kalau hampa tengok sini ya. Sat, apa nampak ni? Ni besi ni, ini baru sikit. So keseluruhan dia macam ni. Ini adalah troli kebun. Tapi aku jadikan dia troli kebun serbaguna. So tak syok cakap macam ni, aku pusing video dan kita sembang sikit lagi. Ok, inilah troli yang aku tunjukkan hampa tadi tu. Secara keseluruhan hampa boleh nampak macam ni lah. Bentuk pada segi saja, dan situ tempat tolak dan juga tarik. Dan dia gunakan tayar tayar kereta sorong, tayar hidup tayar angin kereta sorong 4x4. Dia tayar hidup, jadi mudahlah untuk tolak kawasan kebun ni, kawasan tak rata ni. Bila kita guna tayar hidup memang sesuai. So troli ni sebenarnya aku buat untuk aku meracun. Tapi aku ubah sikit, aku jadikan dia sebagai troli serbaguna.
sebabnya aku boleh letak pak mayak aku boleh letak sini dan memudahkan untuk aku uruskan daripada kereta aku parking kat atas sana tu, aku bawa turun sampailah ke sungai sana. Jarak dia tak jauh mana, lebih kurang dalam 100 meter lah, lebih kurang. Kalau kau tengok ada satu pokok tu, situlah tempat aku parking kereta. So kalau kau tengok kat sini, jalan dia berlekuk-lekuk, dah ada hakisan tanah. Sementara aku nak buat jalan, jadi ideanya datang untuk aku buat troli macam ni. So kita pergi dekat sikit troli ni. Okey, troli ni kelemahan dia, pertama dia berat sebab dia guna besi padu, besi 4 segi ni. Tebal lah besi ni supaya dia dapat tambung dalam 100 ke 150 kilo, insyaAllah boleh tambung, boleh tampung berat dah 100-150. So kelemahan yang kedua, troli ni dia tak boleh nak kona-kona macam troli kat dekat pasaraya tu, kita boleh kona kiri kanan. Troli ni tak boleh. Sebabnya aku memang berniat nak guna 4 tayar angin. Kalau kata untuk kona-kona, dia tak boleh pakai tayar macam ni. Dia ada tayar macam troli pasaraya tu kan, kita boleh kona kiri kanan. Jadi aku tak nak guna tayar tu, aku ambil keputusan aku guna tayar macam ni. So kelemahan yang kedua, tadi pertama dia berat, kedua dia tak boleh nak kona-kona. So untuk atasi masalah kona-kona ni, aku ikat kayu dekat belah kiri dan juga kanan. Okey, ini sebagai pemegang, macam kita sorong lah. Kalau kata kita nak kona, aku angkat sikit, ejah tempat mana aku nak pergi. So buat masa ni, aku cuma letak pam ni, berat dia lebih kurang 30 ke 40 kilo kot, lebih kurang macam tu. Aku tak tahu sebab tak pernah timbang, tapi memang berat lah pam ni. So memang sesuai aku pakai ni. Okey, sesuai sangat-sangat, tak membebankan. Sebelum ni aku pakai troli kereta sorong, memang mudah, cumanya bila kata dah semakin berumur ni, nak mengangkat benda-benda berat dengan satu tayar, dia tak berapa nak balance. Tenaga pun dah kurang, dia tak berapa nak balance. Jadi untuk atasi masalah balance tu, aku buat macam ni lah. Okey, ni keseluruhan. Simple-simple je aku buat. Untuk ni, macam aku cakap tadi, aku upah kawan. Harga kawan yang dia bagi adalah 200 lebih sikit. Kalau kat kedai, aku ada minta ke Bodam tanya, dia kata 400-500 tak lari. So aku untung banyak lah, untung sangat, sebab kawan yang buat jadi macam ni. Ok, nampak tak? Kita pusing. Ini daripada gambar tepi, ini daripada gambar depan. Ok, boleh tengok. Dan ini daripada gambar belakang. Ok, ini belakang. So mudah, tak payah guna kedurat, kita boleh tolak ke depan dan juga tarik ke belakang. Itu yang penting dengan faktor umur sekarang ni, dengan kedurat sekarang ni yang tak tahu hilang ke mana. Benda ni amat berbantu pada aku lah. Ok, so sekarang ni aku nak bawa naik ke atas. Aku nak simpan dekat dalam kereta. Sebab ni memang pam ni memang aku bawa balik. Setiap kali aku datang pam, aku akan bawa balik. Kalau tinggal kat sini, aku kata ruyuk ni. Ini pun aku beli dulu 1,600. Kalau jual 800 tak lari, orang akan beli. Ok, so sekali lagi macam ni. So nanti aku akan tunjukkan apa akan jadi bila kata aku letak pam racun dekat troli ni. Alright. Ok, sekarang aku demo sikit dekat hampa macam mana aku guna untuk kona-kona. Dia macam cakap tadi, troli ni dia cuma boleh pergi depan dan juga belakang. Dan apa yang aku modify adalah aku letak kayu kiri dan kanan. So bila kata aku bawa jalan lurus, aku tolak je lah, kurang sikit bebanan. So bila kata tempat tu aku perlu kona, aku akan angkat kayu ni macam kita sorong lah, angkat
Jadi tak berat mana pun. Okey, boleh kita pusing kiri dan juga pusing kanan. Simple aja. Membantu sangat-sangat handle ni. Okey, itulah tujuan aku ikat tepi kiri dan kanan supaya mudah nak belok kiri ataupun nak belok kanan. Okey. Itu saja demo yang aku nak share dengan apa. Right. Okey, sebenarnya inilah matlamat sebenar yang aku nak buat setengah tour ini untuk projek aku nak meracun. Kalau tengok sini, sekali jalan sekali tolak ada tong ayak pemberacun 60 liter, hos dan juga bawah tu aku punya pemberacun. So inilah tujuan asal dia. Mana je memudahkan aku kerja lah. Sekali tolak, semua sekali jalan. So dekat sini nanti aku akan ikat lah. Bila kata nak pakai ni, aku akan ikat sini. Aku dah buat lubang, aku akan ikat guna kabel tight supaya bila kita tolak dia takkan jatuh. Ini pun sama. Dan sini juga hos ni juga kita akan ikat lah kabel tight supaya dia tak jatuh. Okey, kalau kita tak ikat kawasan-kawasan berbukit ataupun tak rata, kemungkinan besar dia akan jatuh. Memang tinggi. So aku buat macam ni, memudahkan aku buat kerja lah. Inilah sekali lagi aku cakap tujuan asal aku buat troli ni. So macam aku cakap, aku tiru idea, aku ambil idea daripada video tak silap aku daripada Thailand ataupun Vietnam. Mereka lagi canggih, mereka boleh buat lekuk-lekuk. Jadi macam aku, ini lebih mudah. Okey, boleh tengok sini. Inilah tujuan asal dia. Sekali lagi aku cakap, tujuan asal aku buat troli ni. So kalau kata hampa nak buat, aku nasihatkan tayar ni jangan letak dekat belakang. Itu pun jangan letak kat belakang. Yang ni jangan letak kat depan, yang tu jangan letak kat belakang. Ni letak kat tengah-tengah ni. Okey, tengah sini. Yang sana pun sama, supaya dia lebih balance, dia lebih tampung berat tu. Orang kata graviti dia lebih kukuh lah. So macam ni sebab dah buat, dah salah, aku terima je, tak ada masalah. So kalau kata hampa berniat nak buat, ubahlah kedudukan tayar 44 ni, rapat sikit ke belakang. Itu pun sama, tarik sikit ke depan. Faham tak maksud aku? Okey, simple-simple je.